Uh, Hari ini saya nak repair satu unit rice cooker jenama Buffalo. Dia multi purpose pelbagai guna rice cooker. Alright, so ini dia rice cooker ni. Bila saya power on, masalah yang timbul adalah switch di sebelah sini tidak berfungsi. Lampu LED ada menyala. Lampu ada menyala tetapi bila tekan switch tak berfungsi. So itu masalah dia. So multi purpose rice cooker ni, pemasak nasi ni dia boleh masak nasi, masak bubur, porridge dan sup, seterusnya steam. Di atas ni lampu, di atas ni indikator untuk timer dan cooking time di sini. So sepatutnya switch di sini pun berfungsi lah. Kalau switch di sebelah sini tak berfungsi, so tak boleh dah start untuk memasak dan setting timer. Jadi task hari ini saya buka dan cari masalah dia. Okey, yang ini part saya tanggalkan PCB dari heater. Saya ambil gambar sebab wire ni akan dicabut daripada terminal dan nanti bila pasang balik boleh lihat gambar. So itu tips and trick Takut kita tersalah cucuk. Okey, cucuk semula terminal pada tempat yang betul. Okey, so apabila buka saya cek track, saya terus jumpa ni ada track yang hitam gelap. So saya terus suspek bahagian ini bermasalah. So selepas membuat pengujian keterusan continuity test menggunakan multimeter, saya dapati satu track yang paling bawah sekali itu yang bermasalah, telah putus. Jadi kerja sekarang senang, sambung balik. Okey, so saya baiki balik track ini. Saya menggunakan satu wire yang pendek untuk menyambung semula track yang sudah putus berkenaan. Saya juga membersihkan dan buat yang dua lagi. Okey, so selepas itu baiki saya beritahulah atas ini adalah button untuk start. Start. Kalau ditekan, yang ini untuk timer, yang ini untuk minit, dan yang bawah sekali itu adalah untuk jam. Alright. Okay, so tu dia. Boleh tengok wire yang saya repair tadi, track itu di sana. Saya dah pasang dan lepas ini kita akan uji lah, tengok sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Okey, kita akan pasang balik. Saya akan pasang balik pada unit rice cooker berkenaan. Okey, power on, tengok menyala. Keep ini tadi menyala, keep warm ini menyala. Apabila tekan butang menu, dia pun berubah dari cook pergi ke polish dan terusnya pergi ke steam. Okey, dan sebentar tadi lampu menyala. Itu sebelum dibaiki pun memang menyala, lampu tak ada masalah. Okey, saya pergi ke hour ni. Okey, bila ditekan ada bunyi kan. Okey, tadi tak ada. Min pun ada bunyi, preset timer. Okey, boleh digunakan dah. Okey, tekan minit, tengok berubah. Hour
pun boleh berubah. Jadi bila tekan start pun sekarang dia dah mula, dalam tu akan mula panas lah. Jadi dalam ni tak ada apa-apa, kosong. Saya akan cancel. Alright, so sekarang dia sudah beroperasi. Oke, so masalah dia adalah track PCB yang putus. Oke, track pada panel dia. Oke, so Anda dah lihat tadi dalam video yang saya tunjukkan. So itulah dia, sebab track itu sahaja unit rice cooker ini tidak dapat digunakan. Jadi sekarang selepas repair ya boleh digunakan. Masalah dia simple sahaja, bukan komponen dan bukan masalah power, ya masalah track PCB. Kenapa dia boleh putus, kenapa dia boleh hangus? So itu perkara biasa apabila arus mengalir di dalam litar. Oke, dia akan memanaskan litar. Oke, track PCB itu. So titik kelemahan dia akan putus lah. Oke, lama kelamaan terlalu panas dan ditambah dengan oxidation. Oke, oxidation menyebabkan track itu putus. Oke, simple saja masalah dia.